kita hari ni, Bi? Hari ni kita nak pergi ronda-ronda. Tak tahu nak pergi mana. Untuk yang pertama ni kita pergi makan nuri dulu. Isi perut dulu. Lepas tu baru kita bergerak ke arah selatan. Kita tengok nak pergi museum ke, nak pergi mana ke, sekejap lagi kita tengok. No? Jom. Okay, jom. Abi, kok mana lah maps ni bawa kita? Ikut salah lah. Masa Ada dah. Masa habis celah-celah orang ni. Aku tengok tadi. Masuk habis lah celah-celah orang. Nasib lah view cantik. Aduh. Okay, kami berada daripada Masjid Jami' Makbin, Kampung Tersusun Pondok Tanjung. Nak pergi ke... entahlah ke mana. Berhenti berehat minta di Masjid Jami' ni solat. Sum-sum. You ready? 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Mana kita pula, Bi? Selepas apa? Tanya nak. Kebun kopi. Tanya nak. Aidil, kita nak ke mana ni? Pada Selangor dah ada. Okey. Close sangat ah? Okey, jom. Pergi mancing lah. Hah, mancing? Mana? Mancing laser. Okey, sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada kedua-dua pasangan Campsite Kebun Kopi. Campsite Kebun Kopi. Kita duduk dalam kebun kopi tadi, pokok kopi penuh keliling. Habis ambil dah gambar pokok kopi? Ambil. Encik Hamdan, terima kasih banyak-banyak, tempat yang menarik dan amat sesuai lah bagi travel-travel yang nak berhenti sekejap nak berehat. Boleh pergi di situ. Okey, jom. Okey, jom. Memang syok lah tempat tu. Baik, jom. Tanjung Jaga. Tanjung Jaga. Tahu lah Tanjung Jaga kat kat Blok 3. Tanjung Pak.
akhirnya kita ikut juga jalan-jalan tepi Bendar nak tengok sama tak Bendar dengan kampung. Yang ni yang dekat Perak. Sekejap lagi kita tengok pula yang dekat Skin Chance Selangor. Sama tak? Sama tak, babe? Muka happy, muka happy. Apa? Nyok. Pokok nyok. Saat kita zoom sikit, dia pun buat sebaris. Zoom sikit, zoom sikit. Zoom sikit. Alright. Ya, Dari mana? dari Kedah. Dari tadi. Masalah nak pergi ke situ. Dia nak lajak ke situ. Jalan lah. Tak boleh minum tu ya tak? Sini ya? Boleh. Jebunnya tu, dulu tenduk. Cendol di sawah. Cendol sawah. Mana dekat sawah padi ya? Ya. Itu. Nira mana dah? Nipah. Dari Nipah dia mana? Belilah buat ni. Hari tak masih ya? Ini orang. Orang buat dia malam. Yalah, dah kena urut dulu. Dulu orang cakap Proses kan? Kena urut. Urut bagi dia letak. Ya, betul. Ada tempat tu. Sedekah apa minum dalam kebun nipah. Kena rasa. Boleh lah try. Ya. Tempat dia pun macam santai. Ya, masih tak? Okey. Terima kasih ya. Boleh lah.
tutup. Oh, bukan lah. Oh. Dia tutup Selasa. Masuk. Ini satu set. Mana? Cuba kita tambah. So dia ada di Silver Temple. Satu di pantai. Di Silver Temple. Biasa murah. Itu ke sini 50 minit. Jam. Lah. Lah. Ada gambar? Nak tengok macam mana? Tu ada kapal. Mau selang. Dalia sayang, Dalia sini. Dalia dekat sini. Sini dulu. Macam mana hari ni? Tunggu jangan. Balik ni tak tahu nak naik apa no. Camp. Kita naik lori ayam. Tengok ayam, tengok lori ayam dah 3 kali dah lalu. Kita selok kaki sebelah. Dia selok kaki sebelah. Tak boleh ada cek. Insurans.